Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey. Yang ni adalah Embernic RG476V, konsol yang saya review tahun lepas. Dia guna chipset Unisoc T820. Dia dalam kelas pertengahan. Tapi tahun ni kita dah ada yang baru dah. Ni baru sampai kat saya, Embernic RG477V. Design dia memang dah totally berubah lah kalau kita tengok daripada luar kotak. Tapi design tak apa lagi. Perubahan paling besar adalah chipset dia. Dia dah beralih sepenuhnya pada chipset MediaTek. Dia pakai MediaTek 8300. Jadi dari segi performance, biasanya MediaTek better daripada Unisoc punya chipset lah. Dan saya rasa mungkin Embernic takkan sentuh lagi lah chipset Unisoc T820 ni, sebab semua konsol dia dah beralih pada MediaTek sepenuhnya. Okay, jadi dalam video ni, konsol ni baru sampai. Saya tak ada nak test, tak ada nak buat apa lagi. Jadi fokus dalam video ni adalah lebih kepada unbox. Kita nak tengok apa yang ada kat dalam kotak dia. Dan kita akan buat juga sedikit perbandingan dengan model yang sebelum ni dari segi design. Lepas tu kita akan buat juga dia punya 3D Mark test. Kita nak tengok dari segi skor dia punya chipset dia, yang mana lagi tinggi. Lepas tu jauh beza ke atau beza sikit je ke, kita akan tengok macam mana. Lepas tu kita akan test dia punya performance game. Untuk performance game ni, saya akan skip lah game-game yang ringan. Macam biasalah, kalau unbox ni saya akan matlamat saya adalah full throttle, nak tengok sejauh mana dia boleh pergi dari segi dia punya performance dia. Jadi game yang saya akan test adalah Switch Emulator dan PC game. Dan untuk game yang super klasik ni, saya akan test PS2 je lah. Saya akan cuba tinggikan dia punya internal resolution dia, tengok dia boleh pergi sampai berapa Hz. Jadi tanpa belengah lagi, jom kita start. Ok, first kali dekat depan kotak dia ada gambar konsol kat sini. Lepas tu kat bawah dia ni, ni model dia lah, RG477V. Ok, dekat bawah dia, dekat sini ada dia punya variant color lah. Dia ada black dengan retro grey. Lepas tu dia punya capacity storage pun datang dalam dua variant, 8GB RAM dengan 128GB internal storage, dengan 12GB RAM dan 256GB internal storage. Yang dihantar kepada saya ni lah yang dia tick ni. Black dengan 8GB RAM dengan 128GB internal storage. Ok, kita buka tengok apa ada kat dalam. Ok, dekat sini ada satu user manual yang mana memang kita takkan tengok pun biasanya user manual ni. Ok, kita letak tepi dulu. Lepas tu kat sini ada satu kotak. Biasanya dalam dia ada kabel pengecasan dia lah. Memang dia tak ada adapter. Dia bagi kabel pengecasan, itu biasalah. Kebanyakan device zaman sekarang memang dia bagi kabel je, adapter dia tak bagi. Dan konsol, itu saja apa yang ada dalam kotak. Ok, kita keluarkan dulu konsol daripada plastik dia. Dan kita alihkan dululah semua ni. Sekejap, saya kemas dulu. Ok, pertama sekali kita tengok untuk bahagian luaran dia. Dekat sini anda boleh nampak lah, dia datang dalam design full glass. Dia ikut trend konsol sekarang. Kebanyakan konsol sekarang memang full glass lah kat depan kan. Tak kisah apa brand pun, semua dah ikut jenis full glass macam ni. Ok, dekat depan dia ni, dia punya bucu dia ni, dia tak macam curve macam siri yang sebelum ni. Lepas tu kat sini pun dia jenis, bucu dia memang jenis bersagi lah, dia tajam sikit. Lepas tu kat tepi dia, dia nak kata tebal sangat, dia tak tebal seperti siri yang sebelum ni lah. Lepas tu kat sini dia punya volume button, dia punya power button, ni dia punya home button, ni dia punya slot micro SD card. Lepas tu kat belakang dia, dia dah tak ada grip holder dah, dia ada macam jalur-jalur macam ni. Lepas tu ni dia punya trigger button, dan ni dia punya lubang pengudaraan dia. Dia ada exhaust fan kat dalam. Biasa kat sini tempat dia nak lepaskan haba panas lah. Sini dia akan tarik angin udara daripada luar masuk. Ok, jadi dekat bawah dia pula ada kat sini port lubang headphone jack dan dual stereo speaker. Port pengecasan dia dekat bahagian atas kat sini. Ni dia punya indikator LED dia untuk pengecasan. Kalau dia dah low power ke apa ke, dia akan bertukar jadi merah. Kalau bila kita cas dah penuh, dia akan jadi hijau. Itu benda biasalah. Ok, kita tengok beza sikit dengan siri yang tahun lepas. Ok, dekat sini memang totally dah berubah lah macam saya cakap tadi. Design ni dia lebih ke arah retro. Dia nampak klasik. Lepas tu dia punya button ni pun dia ikut controller SNES punya konsol. Memang sama. Kalau anda pernah tengok kan controller SNES, inilah dia punya design dia dekat controller tu. Bentuk dia macam curve sikit kat sini. Dia lagi tebal kan, nampak bulky kan. Dekat belakang dia ada macam berlekuk sikit sini untuk untuk grip holder. Lepas tu sama juga kedudukan untuk lubang udara dia, atas, bawah. Jadi ni pun sama, kedudukan button dia semua sama. Dia punya home button kat sini dengan slot micro SD card dekat sini. Cuma yang lama dia tak ada penutup, yang baru dia ada penutup, jadi lagi kemas lah. Lepas tu dekat tepi ni sama juga, power button dengan volume button. Dari segi design memang dah betul-betul berubah lah. Lepas tu dia punya size screen pun memang yang ni lagi besar.
Ni dia kecil lah. Lepas tu dia punya keberatan, dia rasa lebih kurang sama je. Keberatan lebih kurang sama je. Tapi biasa yang membuatkan satu-satu konsol tu berat sebab bateri dia lah. Tapi sebenarnya kapasiti bateri untuk model kali ni dia dah upgrade pada 5500 mAh. Masa zaman ni dia pakai 4500 mAh kapasiti bateri dia. Jadi dia dah besarkan bateri untuk model yang baru ni. Okey, jadi saya rasa untuk perbandingan itulah yang saya boleh ceritakan kepada anda serba sedikit. Okey, kita on dulu konsol ni. Okey, jadi saya akan set up dulu. Sekejap lagi kita akan jumpa balik. Okey, jadi macam ni lah rupa dia bila saya dah siap set up. Ni memang standard Android punya user interface lah. Sama macam dekat smartphone. Ada apps apa semua kan. Dekat sini saya ada perasan satu benda tau. Bila saya on tadi, nampak? Select dengan start. Button ni berlampu tau. Ni, dia punya tulisan ni, berlampu. Yang tu memang sesuatu yang baru lah. Saya tak pernah tengok dekat mana-mana konsol macam ni. Okey, pada user interface dia, dia ada apps, dia ada Google Play Store. Untuk game macam saya cakap tadi, ada game yang saya akan test lah. Game PS2, Nintendo Switch dengan game PC. Okey, yang ni saya belum set up dia punya user interface lagi. Kalau saya dah siap set up, rupa dia akan jadi macam ni. Kita boleh switch antara platform ke platform. Lepas tu contoh kita nak main game PS2, masuk je. Pilih game apa nak main. Ni dah siap set up lah. Saya guna Daijiso. Macam ni saya belum set up. Kalau saya dah siap set up, macam ni lah rupa dia. Okey, sebelum kita pergi pada game test, saya nak test untuk dia punya performance chipset dia dulu. Guna 3D Mark. Saya nak tengok berapa skor yang dia dapat. Saya nak bandingkan dengan model dia yang tahun lepas. Tengok jauh beza ke ataupun tipis je perbezaan dia. Kita akan start. Saya akan guna Wildlife Extreme. Dua-dua saya guna Wildlife Extreme. Jadi kita akan start sekarang. Okey, jadi inilah skor yang dia dapat untuk perbezaan antara Unisoc T820 dengan Dimensity 8300. Memang jauh gila anda nampak. Yang ni 568, yang ni 2096. Memang sangat jauh beza. Jadi daripada skor ni pun kita dah boleh agak dah lah. Performance dia pun memang jauh beza lah. Untuk yang model baru ni, performance akan dapat jauh lebih baik daripada model yang tahun lepas. Okey, kita pergi pada game test. Saya akan start dengan game PS2 dulu. Okey, untuk 1X memang lancar lah. Memang tak nampak masalah. Jadi kita akan naikkan dia lagi pada, saya langkau terus lah. Daripada 1X ni saya naik kepada 2X. Kita akan tengok. Ni dia punya benchmark dia tau. Kalau benchmark dia yang kat sini jadi merah, maknanya dia dah start ada lag lah. Okey, untuk 2X pun nampak masih okey. Tak nampak dia ada sebarang lag. Dan dia punya dekat sini pun dia tak bertukar jadi merah lagi. 2X pun still okey lah. Kat sini saya tak nampak masalah lah untuk 2X. Jadi kita akan naikkan lagi kepada 2. Kita langkau terus lah pada 2.5. 2.5 kita tengok. Dia ada merah sekejap. 2.5 pun okey lagi. Dia tak jadi slow-mo lagi. 2.5 pun masih okey. Jadi kita akan cuba naikkan lagi pada 2.5. Tadi bukan 2.5, silap. 2.75. Tinggi juga tu. Kita pergi pada 3 lah. Kita tengok macam mana dia boleh handle tak 3. Dia ada macam slow sikit. Dia ada waktu pukulan tertentu dia akan jadi slow sikit dekat 3X ni. Tapi overall masih okey lagi. 3X dia masih boleh handle lagi. Tak nampak sebarang masalah yang serius lah. Tadi dia jadi merah sekejap. Dalam tak sampai 1 second. Berapa milisecond dia jadi merah sekejap. Okey, dekat sini banyak enemy. Kita akan naikkan dekat sini. Kita naikkan pada 3.5. Okey, tengok 3.5 kalau okey memang hebat okey lagi 3.5 pun okey lagi. 3.5 pun okey lagi. Dia tak lag. Okey, 3.5 okey lagi. Jadi kita naikkan lagi lah. Kita naikkan lagi pada, dia tak sampai limit lagi. Selagi dia tak sampai limit, selagi tu kita akan naikkan pada 4X. 4X pun dia dah jadi slow sikit lah. 4X dah start nampak merah dah kat sini. Dia jadi slow. Ok, Switch Emulator ni saya nak bagi penerangan sikit lah. Switch Emulator ni dia bukan tentang performance semata-mata. Dia lebih kepada compatibility.
Dan untuk chipset MediaTek ni, dia tak support custom driver. Jadi dia akan ada masalah sikit lah dekat Switch emulator. Mungkin ada game yang boleh buka dan mungkin ada game yang tak boleh buka. Tapi Team Eden tengah berusaha lah untuk bagi dia punya apps ni compatible dengan chipset MediaTek. Jadi buat masa ni memang dah banyak lah game Switch emulator dah boleh main dekat chipset MediaTek based on apa yang saya try pada konsol-konsol yang sebelum ni. Ok, jadi kita akan test game yang baru boleh main dekat MediaTek. Hitman. Dekat saya sebelum ni saya try dekat MediaTek 9000 series lah. 8000 series saya tak pernah try lagi. Jadi ni pertama kali saya nak try. Jadi kita akan tengok dia boleh buka ke tak. Ok, untuk Switch emulator, game yang berat seperti Hitman ni pun dia boleh maintain pada 30 frame. Dan game ni memang kalau kita main dekat mana-mana konsol pun memang dia akan stuck dekat 30 frame lah. Kita takkan dapat akses sampai 60 frame. Memang developer game ni sendiri dia limitkan frame rate untuk game ni. Jadi kalau 30 frame tu maknanya kita dapat full performance lah. Dan untuk game ni dekat chipset MediaTek ni tak nampak sebarang glitch lah untuk 8 series ni. Dia tak ada glitch. Nampak ok semua. Dia tak ada awan pun tak ada glitch. Gameplay dia pun ok lah. Anda tengok lah saya tengah jalan ni kan. Ya, kita masuk dalam hutan ni. Kita cuba take down satu enemy. Dia memang game dia style macam ni. Lepas tu masuk sembunyikan badan ke dalam tu. Ok, jadi gameplay untuk Switch emulator bagi saya ok lah. Ok, untuk game PC saya pakai Game Hub yang standard version lah. Saya tak pakai Game Hub Lite. Dan game yang saya dah masuk, anda tengok kat sini, dia ada tak banyak saya masuk pun. Sekejap. Ok, sini Need for Speed, lepas tu Deadpool, Castlevania, Tomb Raider, GTA. GTA ni memang ramai yang akan tanya lah selalu, boleh main ke tak. Ok, saya akan test game Tomb Raider dulu. Saya rasa Tomb Raider dia ringan sikit kot daripada GTA. Kita akan tengok Tomb Raider dulu. Ok, untuk game Tomb Raider, anda nampak kat sini? Saya tak tahu anda nampak ke tak, saya bagi dekat sikit. Nampak tak? Anda dapat 60 FPS. Solid 60 FPS. Oh, memang padu lah. Game PC lah. Ni PC version tau. Saya ulang sekali, ni PC version. Ni bukan remote play. Yang ni kita main direct dekat dalam konsol ni. Saya tunjuk saya tutup internet. Nanti anda ingat ni remote play. Tak? Nampak saya tutup. Yang ni offline tau. Ni bukan remote play. Yang ni bukan streaming. Yang ni kita main direct dalam konsol ni. Nampak? 60 frame per second. Ui, okey lah. Frame rate macam ni kan. Ok, untuk game GTA 5, saya dah pusing-pusing dengan kereta apa semua. Memang game dia stable, dia tak ada glitch. Frame rate dia pun ok. Memang game dia fully playable. Memang dia tak ada apa masalah. Game ni dia tak perlukan graphic driver. Tanpa graphic driver pun kita boleh main dengan lancar game ni. Saya dah pusing-pusing dah bandar tadi kan, naik kereta apa semua. Saya bawa laju, memang tak ada lag. Game dia ok. Jadi kalau anda nak main game GTA 5, konsol ni boleh. Tengok. Saya pusing sekali lagi bagi anda tengok. Langgar sikit. Memang ok lah. Ok, jadi setakat tu dululah saya dapat tunjukkan kepada anda. Sebab video ni pun video unbox, bukan full review. Jadi mungkin ada banyak detail-detail penting yang saya akan jumpa selepas ni. Saya akan cerita dalam full review nanti. Tapi setakat ni apa yang saya boleh cakap, untuk game Switch emulator ke atas, Switch, itu game hub, game PC apa semua, dia perlukan konsol yang gunakan chipset Snapdragon. Macam MediaTek ni bukan the best konsol untuk anda nak main high-end punya emulator. Tapi untuk emulator klasik macam PS2 ke bawah, yang ni memang padu gila. Performance dia lagi tinggi daripada Snapdragon 865. Macam Snapdragon 865 seingat saya lah, dia punya skor 3D Mark tu dia dalam 1300 macam tu lah. Yang ni dah dapat cecah sampai 2000. Jadi bila cecah sampai 2000, game macam klasik emulator macam PS2 ke bawah, GameCube, PSP apa semua, anda boleh pump sampai ke 4K resolution. 4K resolution memang tak berguna pun dekat screen konsol, sebab screen dia memang resolution tak sampai 4K pun. Tapi bagus dia bila cucuk ke TV 4K. Dia boleh increase lagi dia punya resolution tu sampai ke 4K. Jadi
akan nampak cantik lah dekat TV. Ok, jadi sebelum tutup video ni, konsol ni kalau anda beli dekat Steam Store, anda tak dapat lah kosong macam saya nak kena set up sendiri. Kalau anda beli kat Steam Store, semua dah siap set up dah. Sebab tu dekat Steam Store anda tengok dia ada variant anda boleh ambil yang internal external storage dia 128GB, dia ada 256GB, 500GB apa semua. Dalam external storage tu dia dah siap masuk game dah. Maknanya kalau anda beli game semua dah siap, dah siap setup. Macam kalau anda nak game PS2 ke atas tu banyak, anda kena ambil variant 500GB ke atas. Anda akan dapat banyak game PS2 dan ada juga game Nintendo Switch dan game PC pun akan ada juga dalam tu. Tapi kalau anda beli macam 256GB, dia lebih pada game klasik lah, macam game PSP ke bawah. Game PS2 ada juga tapi tak banyak lah. Apa tu GameCube pun ada juga, dia macam high-end punya emulator ni, high-end punya emulator pula. Klasik yang tinggi macam PS2 ni dia akan ada tapi tak banyak, sebab PS2 punya game dia memang makan space sikit lah, sebab satu game pun size dia dalam ada yang 3GB, ada yang 5GB, besar jugalah. Sebab tu dia kalau macam anda nak game PS2, anda kena ambil variant 500GB ke atas. Dia akan ada banyak lah game PS2, apa tu game Switch pun akan ada. Dan benefit kalau anda beli kat Steam Store ni, dia punya memory card yang Steam Store letak kat dalam dia, saya dah pernah cerita pada video yang sebelum ni. Dia tak bagi memory card yang tak ada brand, yang tak ada kualiti tu. Dia akan bagi memory card daripada jenama SanDisk dengan Samsung. Ni yang kat dalam ni yang saya tarik keluar. Nampak ni? Yang ni nampak? SanDisk. Original SanDisk tau. Satu lagi dia akan pakai dua brand lah biasanya. Sama ada SanDisk ataupun Samsung Evo Plus. Memang original, dia tak akan korap. Anda boleh pakai sampai bila-bila dia punya memory card dia. Ok, jadi saya rasa untuk video ni setakat ni dululah perkongsian saya. Kalau ada apa-apa anda boleh tanya kat bawah, dan saya akan guna lagi konsol ni dan saya akan datang lagi pada full review. Dalam full review tu saya akan cerita habislah benda yang saya tak sempat nak cerita dalam video ni. Ok, seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.